Ini adalah kedai dessert Taiwan. Satu makanan yang jarang kita jumpa. Pernah tahu pasal Yiwan Dessert? Kalau dekat Johor ni, dia seorang je jual makanan Taiwan. And now aku nak cerita pasal menu lain selain daripada dia punya dessert. Alright, tempat makan kali ni kita nak pergi Yiwan Dessert dengan kawan-kawan aku. Yiwan Dessert? Halal ke? Bos, betul korang cakap ni kedai Cina? Bukan, saya orang Melayu. Nama saya Fazal. Kalau tak percaya tu tengok lihat. Ada bukti betul Ya, okay, saya yakin. atas nama saya. Raya pertama, kedua, ketiga kau datang je lah. Diorang memang tak cuti kedai ni. Benda yang aku tak boleh miss datang sini, ambil dia punya susu halia. Ini tak jumpa lah kat tempat lain. Kau makan tu kau dapat rasa dia punya panas dengan halia masuk orang tekak tu lega. Macam makan tofu fa tapi lagi lembut. Apa menu baru kali ni? Nasi buhari kari kambing. Nasi dia cukup rempah, makan dengan kari kambing lagi naik rasa. Ayam masak merah kita pairkan dengan nasi tomato, baru betul jadi. Masak lemak cili api layan dengan nasi putih. Dia tak terlalu pedas tapi just nice tangkap. Ada je ayam masak hitam dengan daging masak hitam. Kalau kau tengok ni macam Maggi goreng tapi ni adalah campuran fusion Malay, Japanese and Nyonya. Satu rasa unik, tambah pula memang baloi lah dengan harga dengan portion. Nak makan western ada je dia punya chicken chop, boleh tahan besar dia punya saiz. Next menu kita ada. Mana yang minat cili oil tu kau makan ni dengan dia punya dumpling. Pedas, crunchy sampai. Sabar. Ini bukan kuih bom yang biasa kau jumpa. Dia lebih unik bila kau makan tu dapat rasa cair dalam mulut sebab dia ada salted egg dalam tu. Korang minat cheese datang makan sini, dia punya cheese aku memang cukup puas makan ni dengan portion dia yang besar. Satu ni baru RM12.90. Kalau dekat luar tu kau makan ala secong egg besar mana je dapat. Dessert dia aku pilih coconut jelly ice cream. Combination rasa aiskrim yang sejuk bercampur jelly kat bawah. Kelapa rasa dia memang tak kedekut flavor letak. Sempena Chinese New Year ada ni sutera pandan. Makanan ni sejuk-sejuk tapi tak manis-manis. Prosperity orange jelly yang ni first time juga aku makan lah. Rasa orange jelly bercampur macam kulit limau dihiris. Kalau ini pula manis dia datang daripada buah orange tu sendiri. Nak datang hari-hari pun boleh sebab diorang memang tak cuti. Raya pertama pun diorang buka. Kenyang Kenyang tu. Kenyang. Okay, bye.